Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung perbincangan muamalah kita mengikut nota yang ada pada kita, iaitu hari ini sampai kita kepada muka surat 16, iaitu syarat-syarat salam. Ya. Yang ini menjual salam itu menjual, memberi modal dulu atau memberi harganya dulu, barangnya untuk diterima kemudian. Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali, semua syarat jual beli menjadi syarat salam. Ya. Yaitu barang yang bersih, harganya juga daripada benda yang diharuskan dan sebagainya seterusnya. Ya. Kesemua syarat jual beli itu menjadi syarat salam. Cuma beza antara jual beli dengan salam, salam barangnya tak ada. Jual beli barangnya mesti ada. Ya. Dengan 3 syarat. Pertama, bayaran harganya mesti kontan. Dibayar dulu masa akad. Jangan kemudian. Kalau kemudian itu belum ada akad jual beli. Ya. Dan sebagaimana yang kita tahu, tujuan daripada salam ini ialah untuk memberi peluang kepada orang yang boleh membuat sesuatu atau boleh mendapatkan sesuatu tetapi dia tak ada modal. Kita kasih dulu harganya pada dia untuk menolong dia membawakan barang itu kepada kita. Ya. Sebab itu harganya mesti kontan. Yang kedua, diterangkan masa dan tempat penyerahan. Di mana nak diserahkan. Ya, masa, bila. Itu semua mesti ada dalam akad itu. Yang ketiga, mampu dibawa barang dipesan ke tempat dan pada masa yang ditetapkan. Yang ini apa yang dipesankan itu dijanjikan akan dibawa pada sekian hari bulan atau masa sekian. Memang barang itu boleh dapat di situ, boleh dibawa. Kalau dia tak boleh bawa, dia tak boleh buat menerima salam itu. Jadi dia sendiri yakin yang dia boleh bawa. Tetapi kalau ada apa-apa hal yang berlaku kemudian tak dapat dielakkan, itu tak ada apa-apa masalahnya. Tetapi masa dia buat itu, dia yakin dia boleh buat. Masa dia berakad, dia yakin dia boleh dapatkan barang itu. Maknanya kalau sekiranya dia tahu dia tak boleh buat, tapi dia hanya hendakkan modal saja dulu, dia nak duit. Jadi di situ ada tujuan untuk dia menipu. Jadi kalau dia tahu barang dia tak boleh buat, tapi dia kata saya boleh buat, dia janji. Jadi itu sudah salah. Itu memakan harta orang dengan yang salah. Sampai masanya dia kata saya tak boleh dibawa dia dielakkan begitu begini. Ini semua kalau dalam Islam tidak benar ini dan semua berdosa. Ya. Sekarang kalau kita tengok dalam perniagaan ni, misalnya kontraktor. Kita bilang mesti habis sekali bulan. Boleh, dia bilang boleh, saya boleh habis sekali bulan sebab. Tapi dia tahu dia tak boleh habis sekali. Cuma nanti dia bawa cerita macam-macam lah gitu. Ini kita terpaksa lah terima sampai kita jangkakan. Kalau dia janji bulan ini memang tak boleh siap. Ini lagi 1 bulan kita dah jangka. Jadi akadnya tu tak betul kalau pada masa itu. Dalam Islam, betul orang Islam buat begitu betul. Dia tahu dia tak boleh habis pada masa itu, tapi dia janjikan orang tu, saya boleh habiskan, dan memang tak dihabiskan juga. Itu salah. Tapi kalau dia tahu dia boleh habis, tetapi ada hal-hal yang berlaku yang kita tahu memang sebabnya ada, itu diterima. Jadi orang Islam ini kalau dalam perniagaan, dia jujur pada hal-hal yang macam ini. Boleh dipegang cakap dia. Banyak kita tengok dalam perniagaan ni. Ya. Hendaknya pemesanan barang-barang dan sebagainya. Ini semuanya Islam ambil kira dari segi hukum. Kadang-kadang kita berniaga, kita beli barang ya. Kita kadang-kadang tak tahu. Kita tahu ni barang. Berapa harga? Sekian. Lepas itu bila kita nak beli, dia kata ini ada barang lagi tu mesti sambung, yang ni sekian harga. Dah tambah lagi tu. Yang kita tahu ni barang ni tadi semua kau beli, tapi dia kata ini tak masuk. Ini tak masuk, ini tak masuk. Barang yang mulanya harga 1,000 jadi 2,000. Itu tak diterangkan mula-mula pasal apa itu satu tarikat. Ini 1,000 saja ni kata. Lepas itu tak masuk, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Kalau kita bilang kalau dia ini dari segi bisnes lah, saya tak tahu, minta maaf lah orang bisnes. Saya ni bukan bisnesmen. Cuma saya ni dari pengalaman saya.
Kalau nak katakan barang ni sana komplit 2,000, barangkali orang dengar 2,000 tu orang tak mampu nak beli. Misalnya lah, kalau kata ini 1,000 saja. Dah kita yakin nak beli, kita suka barang 1,000 boleh lah. Tapi tak masuk ini ya, tak masuk ini, tak masuk ini. Tarik lagi. Kadang-kadang kita sudah janji dengan dia, sudah bayar duit apa semua, dia kata ini tak termasuk. Padahal perkara itu mustahak perlu. Kalau tak ada perkara itu, kita tak boleh jalankan ini perkara. Daripada mula dia tak terangkan. Itu semuanya dari segi kejujuran perniagaan. Itu mesti terang. Kalau Islam mesti terangkan daripada mula. Awak beli barang ini harganya sekian, tapi dia ada barang lain lagi yang mesti sambung, mesti bikin itu, mesti bikin ini, baru komplit. Kalau nak komplit semua sekali harganya sekian. Itu semuanya jadi masalah. Ya, sekarang tengok perniagaan, Masya Allah. Ya. Hatta dengan pos pun boleh, dengan pesan boleh, dengan telefon boleh, dengan macam-macam. Ya. Jadi dalam Islam itu 5 dasar yang kita dah cakapkan mula-mula itu mesti ada. Dalam apa perniagaan? Kebenaran, jangan ada penipuan, ya, jangan ada riba, jangan ada membahayakan sesiapa dan sebagainya. Itu 5 dasar yang mula-mula saya terangkan. Jangan ada monopoli dan sebagainya. Itu dasar yang kita mesti ikut dalam perniagaan kita secara Islam. Ya, supaya kita dapat hak orang itu dengan halal, dengan baik, dengan ikhlas. Ya. Jadi mampu dibawa barang yang dipesan ke tempat pada masa yang ditetapkan. Jadi kalau dia tahu dia tak mampu, kemudian dia berakad juga, berdosa dia. Ya, itu dikira nak memakan harta orang dengan jalan yang salah. Pasal kita nak kasih dia wang sekarang, kita nak beri dia. Itulah syarat salam. Sekarang kita masuk, kita akan pergi sekali lalu saja dalam bab muamalah ni, kita mengambil hukum-hukum secara zahir. Kita masuk kepada babur raham atau bab bergadai. Ada setengah ulama meletakkan bab hutang sebelum bab bergadai. Ya. Tetapi di sini saya letakkan bab bergadai sebelum berhutang kerana ayat bersambung. Sebab ayat yang berhubung dengan salam itu tadi ada sambungannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Itu ada dalam ayat yang kedua lepas ayat hutang, ya. Jadi rihan itu gadai, babur raham, bab gadai. Bergadai menurut syarak ialah meletakkan suatu benda yang berupa harta pada tangan seseorang yang memberikan hutang sebagai cagaran atas hutang itu, dan diambil daripadanya jika tidak dibayar hutang. Itulah bergadai. Pendeknya macam biasalah kita bergadai barang-barang kita ni pada sekarang ni, pada bank, pada apa semua, ya, atau pajak gadai. Cuma bezanya apa? Gadai-gadai sekarang ni semua ada bunga. Ini gadai tak ada bunga, cuma letak saja barang tu, cagaran tu. Hutangnya macam biasa, tak ada lebih, tak ada kurang. Ini cagaran sebagai amanah. Sebab Allah Ta'ala kata, "Fa illam tajidu katiban farihanun maqbudah." Kalau sekiranya kamu tidak dapat penulis, maka adakanlah cagaran barang yang dipegang oleh si yang mengutangkan awak itu. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Kalau sebahagian daripada kamu saling amanah, percaya mempercayai, tak apa, tak ada cagaran pun tak apa. Yakni hutang tu tak mesti ada gadaian, tidak mesti. Kalau awak dah percaya mempercayai. Jadi kalau nak menghilangkan keraguan, tulis. Kalau tak boleh tulis, tak ada penulis, taruh barang. Taruh barang. Jadi itulah cara Islam itu, ya. Dan gadai sekarang ini selalunya barang yang kita nak gadaikan itu mesti lebih harganya daripada gadaian kita, daripada hutang yang kita ambil. Itu dalam keadaan sekarang. Tapi dalam Islam tidak mesti. Hutang 1,000 awak nak taruh gadai barang yang 500 boleh. Sebab itu sebagai cagaran saja. Ya. Tapi sekarang siapa nak ambil begitu? Dia nak kasih awak hutang 1,000, dia mau barang yang harga 2,000. Itu biasa sekarang. Jadi itu bukan gadaian Islam. Gadaian Islam ini cagaran saja. Tapi tak mengapa juga kalau dia ambil, dia hutang 1,000, dicagarkan pada dia barang
pada orang tu dicagalkan barang 2,000, tak apa. Tapi nanti bila tak boleh bayar hutangnya, dijual barang itu, diambil hutangnya saja dan lebihnya dikembalikan. Ya. Kalau barang yang dihutangkan, yang dicagalkan itu, yang digadaikan itu kurang, dijual, diambil hutangnya dan kena bayar lagi orang yang berhutang tu tambah lagi. Itu yang disebutkan di situ ya. Sebagai cagaran atas hutang yang diambil. Ya, nanti akan ada masalah. Hukum bergadai adalah harus sebagaimana yang tersebut dalam ayat hutang yang lalu. Fa in lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Artinya maka sekiranya kamu tidak dapat penulis, maka hendaknya ada gadaian yang dipegang sebagai tanda. Ya. Baik, sekarang ni kita bergadai tapi ada bunga. Macam mana ni? Lagi pajak gadai ni punya bunga, ya. Bank kita gadai, rumah kita gadai, semua ada bunga. Bunga tu memang haram lah, riba, ya. Tetapi kalau sekiranya kita tidak dapat uang nak dipinjam dengan cara tanpa gadaian ini, maknanya tak ada siapa yang boleh memberi pinjam kepada kita padahal kita mustahak nak gunakan wang. Maka apa boleh buat? Bagi orang yang meminjamkan itu dikira darurat. Darurat bagi orang yang meminjam, bagi orang yang meminjam, bukan yang meminjamkan, orang yang berhutang, ya, kira darurat. Sebab orang semua buat begitu. Sebab itu ulama telah menegaskan dalam kitab fikih mengatakan kalau dalam satu tempat itu tidak terdapat orang yang nak menghutangkan tanpa riba, boleh dia berhutang kalau sekiranya perlu untuk makan minum dia misalnya, apa nak buat, atau untuk perniagaan atau apa. Kira-kira kalau dia tidak berhutang ini, dia akan lebih menempuh kerugian dan kesusahan. Dan ini untuk menjaga dia, apa boleh buat. Sekarang sistem riba ini di mana-mana saja. Ya tidak? Apa kata hadis Nabi? Sekarang dah sampai masa, bagaimana sabda kalau Nabi, akan datang satu masa, kalau kamu tidak makan riba, kamu akan kena debu-debu riba, habuk-habuk riba. Dan sekarang semua berjalan dengan sistem riba, ya. Cuma ulama membincangkan apakah ini riba. Nanti sudah kita bincangkan dulu lah, ya. Sama ada riba ini betul-betul riba yang memang diharamkan oleh syarak dari arti kata macam riba-riba yang dahulu itu, atau ini hanya merupakan sebagai satu cara perniagaan yang tak dapat dielakkan sebagai itu semua adalah kalau tak dapat dielakkan dikatakan darurat. Kemudian orang kata pula, ulama juga kata asal riba ini ialah bahaya membahayakan. Orang yang mengutangkan itu membahayakan orang yang berhutang. Ya, kadang-kadang orang yang berhutang itu membahayakan dirinya. Jadi tidak maulah ada dalam Islam ini bahaya membahayakan. Tapi kalau pihak yang mengutang itu tidak membahayakan orang yang berhutang, artinya orang yang berhutang itu memberikan tambahan itu dengan arti kata tidak menyusahkan dia. Ya, ada sistemnya. Kemudian pula orang yang berhutang itu jujur pula dalam pembayarannya begitu. Itu tidak ada bahaya membahayakan, ya. Tetapi ada juga orang timbulkan masalah, diselidiki dari segi mendalam tu ada juga mesti bahaya membahayakan, ya. Tetapi ini sudah merupakan sistem perniagaan dalam dunia moden sekarang ini. Oleh sebab itu cuba nak ditukarlah dengan cara Islam, ya. Inilah baru mula-mula sekarang ini, ya. Dengan ada bank Islam, dengan ada insurans Islam, dengan ada apa, ini permulaannya untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dalam Al-Bukhari dan Muslim tersebut riwayat bahawa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi kerana berhutang 40 gantang syair untuk keluarganya. Syair ini sejenis gandum, di bawah bahagian gandum, syair namanya. Ini bukan syair pantun dan sebagainya, syair, ya. Jangan disalah artikan, ya. Syair itu maknanya sejenis. Kadang ada juga orang mengatakan itu semacam barley ini, beras barley, ya. Syair untuk keluarganya. Baginda berbuat demikian untuk menunjukkan keharusan bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Jadi sini timbul masalah, apakah sampai Nabi SAW mesti berhutang, mesti meminjam bergadai baju besinya untuk dapatkan 40 gantang syair ni daripada orang Yahudi pula? Tak ada orang Islam yang boleh tolong Nabi SAW? Tak ada orang Islam yang boleh dapatkan 40 gantang syair untuk Nabi? Sampai Nabi kerana bermuamalah dengan orang-orang yang bukan Islam,
Yahudi pula tu. Ya, dan Yahudi ni dari segi perniagaannya, na'udzubillah. Ya. Tetapi ini semata-mata Nabi nak menunjukkan keharusan. Tak payah bergadai pun, ya, boleh. Nabi kata, aku sekarang perlu 40 batang syair. Sekejap saja sahabat-sahabat saja. Yang kaya-kaya sahabat tu banyak. Tapi Nabi tak buat begitu. Di sini kita tengok macam mana Nabi menunjukkan cara hidup kita. Ya, seberapa boleh kita usaha sendiri dulu dengan cara kita. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini Nabi dan Rasul. Dan mungkin ada sahabat yang rasa tak senang. Kenapa Tuan mesti pergi sama Yahudi ni? Kita macam mana? Kita ada, kita boleh kasih. Free. Tak payah bayar-bayar lagi. Tidak. Nabi menunjuk, Nabi menjadi contoh kepada umat. Boleh bergadai. Ya. Pertama nak tunjukkan boleh bergadai. Bergadai baju besi itu baju perang Nabi SAW bila pergi perang Nabi pakai itu. Ya. Gadai. Dan boleh bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Jangan kita kata kita nak bermuamalah dengan orang Islam saja. Tidak, bukan Islam. Ada orang timbul ke orang bukan Islam ni hasil dia macam-macam. Itu tak betul. Itu dia macam bahasa. Kita muamalah dengan dia cara kita. Ya, dia dapat sumber dari mana itu sebelah. Oleh sebab itu ni satu dalil. Ada orang kata kita nak jual beli sama orang kafir atau nak sama orang kafir ni ada haram ada halal. Nabi sendiri sama Yahudi. Yahudi ni apa kurang dia? Dia punya riba atau apa kurang? Yahudi orang yang paling unggul dalam riba. Ya? Yang paling pintar dalam riba. Dan syarikat-syarikat besar dalam dunia ini semua kepunyaan Yahudi. Ya, Amerika. Pandai dia dalam perniagaan. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan itu untuk menunjukkan harus muamalah. Ya. Ada satu peristiwa berlaku. Saya tak tahu orang ini ke atau orang lain ke. Nabi sedang berjalan dengan Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat. Ada satu orang datang dari belakang, tarik serban Nabi, serban sandal, tarik dari belakang. Dia kata, kamu ni lihat bayar hutang. Susah nak bayar hutang. Bila nak bayar hutang saya? Bila dia buat begitu, sahabat marah. Sama ada orang Yahudi ini atau lain, Allah alam, ya. Nak pukul dia. Nabi kata jangan. Dia tuan punya hak, dia ada hak minta. Dan saya orang yang ada hak, orang yang patut menjelaskan hutang kepada dia. Jadi awak jangan nak pukul dia atau apa, cuma awak kena nasihat. Kalau nak minta hutang, biar baik-baik. Dan nasihatkan pula saya, kalau dah berhutang cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai orang tarik baju kita atau orang apa. Begitu Nabi SAW mendidik. Itu didikan tu. Itu semua kalau kita perhatikan berlaku pada diri Nabi Muhammad. Ya. Kerana Allah Ta'ala mahu menjadikan itu sebagai cara hidup kita dalam hidup ini. Cara berhutang macam mana, cara menuntut hutang macam mana, ya. Boleh tidak berhutang, boleh tidak meminjam, semua itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nampak semua nyata terang. Satu-satu peristiwa saja. Itu cukup. Dari situlah dasarnya segala hukum dibuat. Ya. Sebab itu nanti akan kita bincangkan tentang berhutang. Sampai Nabi SAW kata, matlul ghani zulmun. Melambat-lambatkan membayar hutang terhadap orang kaya itu zalim. Itu satu tafsiran. Matlul ghani zulmun. Melambat-lambatkan bayar hutang kepada orang yang kaya itu zalim. Itu satu tafsir. Maknanya kalau kita sudah dapat hutang daripada orang yang kaya, bila sampai masa bayar hutang itu bayarlah. Itu nak katakan itu saya cakap nanti pasal hutang, tak apa saya cakapkan sekejap ni. Sikit. Ini pasal berhubung dengan cerita kita tadi. Melambat-lambatkan bayar hutang pada orang kaya itu zalim. Dengan arti kata, kita kata dia ni banyak duit, dia orang kaya, hutang dia tak usah bayar dululah. Tak boleh lah macam tu. Kalau hutang, buat kira hutang sampai masa bayar, bayar walaupun dia orang kaya, itu hak dia. Jadi zalim awak tu. Tak ada orang kaya jadi. Hak dia dah patut dijelaskan, tak dijelaskan. Kerana dia kaya, tak boleh. Dan ada pula tafsiran, itu banyak juga ni, dikatakan, orang kaya tu sendiri lambat bayar hutang. Itu lebih zalim lagi. Dia kaya, dia ada duit banyak, tapi hutang dia tak bayar, tak jelaskan. Kadang-kadang hutang terhadap orang miskin pula. Ya.
Di dalam bisnes kadang-kadang ya, ada orang kaya tu minta dari orang miskin, atau hak orang miskin tak diberikannya. Syarat-syarat pegadaian itu ialah seperti berikut. Yang pertama, barang yang digadai mestilah mata benda yang sah dijual beli. Ini sudah terang. Maknanya barang haram, barang yang najis, barang yang tak sah dijual beli tidak boleh digadai. Ya. Yang kedua, hutang yang sudah sabit. Maknanya hutang sudah ada. Dan diketahui oleh kedua belah pihak yang bergadai dan yang menerima gadai. Dua-dua orang tahu berapa hutang, ya, dan hutang sudah sabit. Tapi sekarang kita ni dalam muamalah kita, terutama dengan bank, ya, hutang belum sabit lagi, tapi segala agreement tentang gadai semua dah buat. Kemudian baru dia kasih kita hutang dia. Tapi kalau dalam Islam, hutang sudah ada, sudah awak ambil dia benda dia, baru datang gadaian kemudian. Ya. Yang ketiga, orang yang bergadai dan yang menerima gadai, kedua-duanya mestilah tidak dipaksa. Dia dengan sukarela dan layak berbuat kebajikan. Sebab menghutangkan orang ini dikira sebagai satu kebajikan. Jadi kalau dia tu tak layak buat kebajikan tu macam mana? Kalau dia mengurus harta orang yang dia tidak layak untuk menghutangkan, untuk apa semua sekali, dia tak boleh. Tak layak dia. Atau ada perkara-perkara yang mesti jelaskan, seperti orang bankrupt, orang apa semua sekali, itu ada peraturan-peraturan tersendiri. Dan kita akan bincangkan bab bankrupt dalam Islam. Ada perkara-perkara dia tak boleh buat, dia tak layak buat, pasal dia bankrupt. Misalnya orang yang tak siuman tak layak buat perniagaan, tak layak buat apa-apa transaction, tak boleh. Jadi semua orang yang layak itu dalam Islam ada. Oleh sebab itu, ya, dalam akad tu dikatakan, ya, saya membuat ini, saya berakad ini, saya buat perjanjian ini dalam keadaan saya sempurna akal, sihat badan, tidak diganggu oleh sesiapa dan sebagainya seterusnya. Dan kita buat wasiat pun begitu juga. Ya, kalau buat wasiat, saya Fulan bin Fulan yang menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Allah, telah berwasiat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga ditambah dengan sukarela hati saya, tidak dipaksa oleh sesiapa. Semua kita tahu. Kemudian pula yang tak layak buat kebajikan ni juga, kalau dia wakil harta orang, kalau dia tidak diwakilkan untuk buat kebajikan, tak boleh. Kalau dia tak diwakilkan untuk menghutangkan, tak boleh. Dia cuma jaga saja. Katalah ini wakil ni dalam hukum Islam ni macam ejen sekarang ni. Sebab itu kalau sirah wakil tu dikatakan, ya, dengan ini saya mewakilkan si Fulan untuk mengendalikan urusan harta saya, dan saya izinkan dia untuk mewakilkan sesiapa yang perlu diwakilkannya, dan diizinkan dia naik ke mahkamah bagi pihak saya untuk mengambil hak saya, dan diizinkan juga bagi dia untuk naik ke mahkamah untuk menjawab atau menerangkan. Itu semua detail satu-satu disebut dalam bab perwakilan itu, supaya dia layak buat apa-apa, jangan sampai tak layak. Dan ini cukup detail dalam perkara ini, ya, dalam perkara perwakilan. Sebab orang yang menjadi wakil tidak boleh mewakilkan orang lain. Saya wakilkan tuan untuk menghajikan si Fulan bin Fulan. Ini haji badal, Ustaz. Saya wakilkan tuan untuk hajikan ibu saya ke ayah saya. Awak sendiri mesti buat. Awak tak boleh wakil orang lain. Itu kena faham tu. Saya haji dan sebagainya menerima. Dia sendiri mesti buat. Saya wakilkan awak. Awak tak boleh buat, tak boleh kasih orang lain. Jadi kalau dia memang tak buat, berapa banyak dia nak buat? Kalau boleh dibuat pun satu, ini orang wakil banyak. Jadi sirahnya lain, caranya lain. Sebab sirah tu akad tu perlu. Saya wakilkan tuan untuk menghajikan sebulan ini, sebulan atau siapa, dan saya wakilkan tuan untuk menghajikan sebulan, dan saya izinkan tuan untuk mewakilkan orang lain. Mesti ada.
Ataupun kita tahu dia tak boleh buat, saya wakilkan tuan untuk mewakilkan sesiapa saja. Wakilkan awak untuk mewakilkan sesiapa saja. Tapi kalau saya wakilkan awak, berhenti situ, awak saja. Tuan tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi kena dalam sirah, dalam nafas. Ini banyaklah, tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima saja. Tapi soal haji kita mesti berjaga. Soal kurban, ya. Kurban, soal sembelih akikah, ya. Kadang-kadang sirah tak ada. Datang ke jabat nak kurban, saya nak kurban. Siapa nama awak? Sekian. Okey, tahu. Berapa ratus 200 sudah balik. Macam mana ni? Siapa nak pergi sembelih ni? Ya. Kalau dia kata saya wakilkan awak untuk buat kurban untuk saya, orang yang berani tu, kan? Dia kena sembelih tu. Tak boleh kasi orang lain. Oh, dia bilang saya bukan tahu sembelih, bukan sembelih dia datang. Jadi mesti buat sirah tu betul-betul. Saya wakilkan awak untuk mewakilkan orang yang tukang sembelih. Lagi satu, maknanya dia tu kena kasih tahu satu-satu pada orang yang tukang sembelih tu. Sebulan punya aku wakil. Tapi sekarang ada cara lain yang ini lebih senang saya agak. Orang tu datang sendiri pada pagi nak membuat tu. Ini cuma registration saja. Pada pagi datang, pada pagi hari korban tu misalnya, time dia datang, dia jumpa tukang sembelih, itu jangan diwakil. Saya wakilkan awak untuk menyembelih korban saya atau akikah anak saya atau apa, itu jam dia sembelih, wakilnya itu jam. Jadi kalau dia tak datang, susahlah. Tak ada autoriti orang ni, dia tak boleh kata inilah korban sebulan bermula aku sembelih kerana Allah Ta'ala. Siapa suruh kau sembelih? Ini orang punya korban, bukan kau punya korban. Tak boleh. Oh, dia dah wakil pada aku. Mana sirah wakil? Kalau dia jumpa dengan dia, ada orang bilang dah understood lah. Ini understood lain cerita, hukum lain cerita. Ya, tak boleh understood begitu saja. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Banyak dulu semua tak tahu keadaan. Sekarang tak ada setengah-setengahnya berjaga-jaga. Ya. Itu dari segi hukum. Layak buat kebajikan. Layak menjalankan sesuatu tugas. Yang keempat, syarat sirah atau lafaz gadai itu sama dengan syarat jual beli, yakni tanpa ada sebarang ikatan yang bertentangan dengan maksud gadai. Ya, jangan disyaratkan aku gadaikan barang ini pada engkau dengan syarat kalau aku nak pakai aku boleh ambil dan sebagainya. Syarat tak boleh. Tak boleh syarat. Bila dah gadai itu tak boleh ambil dalam masa gadaian itu, kecuali kalau yang punya mengizinkan. Tapi kalau disyaratkan dalam akad tidak sah. Saya gadaikan barang ini kepada awak dengan syarat awak tidak boleh jual melainkan dengan harga sekian dan sekian, itu pun tak boleh. Jadi akad jual beli tak ada syarat dan semua akad tak ada syarat. Ya. Kalau syarat itu menyalahi akad, syarat tak pakai. Syarat tak pakai. Ini sebagaimana saya sudah terangkan perkara ini pada mula-mula lagi. Siti Aisyah pernah nak membeli seorang hamba, tetapi orang yang menjual hamba itu mensyaratkan walaknya dia yang punya. Ini walak ni nak terjemah ke bahasa Melayu susah, saya terangkan ya. Walak ni begini ya. Kalau kita ada hamba, kemudian katalah hamba itu kemudian kita merdekakan, dia jadi kaya. Kalau dia mati, tak ada waris, tuan hamba itu waris. Bekas tuan hamba, bukan tuan hamba, bekas tuan hamba itu waris. Dia dah lepas, dia dah merdeka, jadi kaya raya, mati tak ada waris. Penghabisan sekali, bekas tuan hamba, cari bekas tuan hamba. Itu namanya wala. Saya punya wala, kerana ini bekas hamba saya, dia tak ada waris. Jadi ini satu orang nak jual hamba dengan Siti Aisyah, kalau tak silap saya dalam riwayat itu. Dia kata, tapi wala saya punya. Maknanya kalau apa-apa hal ni hamba dah merdeka, ya, kalau dia kaya, awak tak boleh ambil, dia bersangka saya nak ambil. Nah, Siti Aisyah tanya pada Nabi, bagaimana? Nabi kata, al-wala'u liman a'taq. Wala itu bagi orang yang memerdekakan. Kalau dia dah jual, dia tak merdekakan. Siapa yang merdekakan, dia punya wala. Tapi dia nak syarat jual beli. Nabi kata kau boleh jual beli dengan dia, kau boleh beli tu hamba, syarat dia tak pakai. Syarat tu tak boleh masuk.
Jadi walak tetap siapa yang memerdekakan. Itulah syarat-syarat Islam ini ya. Jadi jangan ada syarat, jangan ada lafaz, semua lafaz akad tanpa syarat, kecuali syarat yang dibenarkan. Ada syarat yang dibenarkan. Misalnya jual beli syarat khiyar. Aku nak tengok dalam masa 3 hari. Kalau aku setuju, aku luluskan. Terus kalau tidak, aku nak tarik balik. Itu boleh. Itu syarat khiyar boleh. Kerana ada keterangannya, ada nas hadis Nabi SAW itu. Contoh lafaznya, aku gadaikan rumahku kepadamu kerana hutangku kepadamu sebanyak $100,000. Jawab yang menerima gadai, aku terima. Ini akad tak kira lah. Macam mana lafaz pun tak kira, asal ada lafaz yang menunjukkan gadai. Jangan tak ada lafaz. Jadi dalam muamalah Islam, semuanya berdasarkan apa? Lafaz. Oleh sebab itu, segala akad-akad yang tidak berlafaz ini tidak diakui sebagai akad. Dan diterima sebagai akad, kalau hanya pakai tulis saja. Tetapi sekarang ini di zaman moden, tulis itulah yang paling penting, hitam putihnya. Lafaz tidak dikira lagi. Dan Islam dapat menerima itu. Ya, sebab ini keadaan sekarang. Apalagi pula penulis, sebab dikatakan penulisan itu boleh ditiru, boleh itu, boleh ini ya. Tapi lafaz susah, kita tak boleh tiru. Habis dia berlafaz, tak ada orang dengar. Ada masa ada saksi. Ya, dia sudah berlafaz. Beberapa masalah. Pertama, orang yang bergadai boleh menarik balik barang-barang gadaiannya selama ia belum berada di tangan yang menerima gadai. Jadi maknanya dia kata, saya nak pinjam dengan awak sekian-sekian. Ya, saya nak gadaikan barang ni. Dia dah dapat pinjam. Lepas itu dia kata, saya tak boleh gadai barang ni. Ya, saya susah nak gadai. Ada sebab-sebabnya. Jadi akad jual pinjam itu sah. Dan dia boleh tarik balik barang gadai itu tak jadi tak gadai. Boleh. Tetapi yang punya hutang pula boleh tuntut. Dia kata kalau kita pun tak nak gadaikan. Kalau dia kata tak apalah boleh. Tapi kalau dia dah pegang, tak boleh minta balik. Dah serah pada dia. Oh, dia kata tak jadi, saya nak ambil balik barang, tak boleh. Dah serah pada dia, dia simpan. Dia simpan. Penerima gadai tidak wajib menjamin melainkan jika ada kecuaian daripadanya. Ini kaedah umum. Kaedah umum. Ya. Apa saja barang orang yang kita simpan, sama ada bentuk amanah, bentuk gadai, kita pinjam, kita jadi wakil menjaga dan sebagainya. Apa saja barang-barang orang yang ada pada kita, kalau ada pada kita itu dengan jalan syarak, maknanya memang kita dibenarkan untuk memegang barang itu oleh tuan yang punyanya, maka tangan pemegang itu dinamakan tangan amanah. Jadi tangan amanah ini tidak wajib membayar apa-apa kekurangan atau berlaku sesuatu, melainkan kalau dia jual. Misalnya dalam barang gadai ini ya, orang gadai pada dia barang kemas, pasal dia pinjam duit. Katalah ya, dia dirompak atau rumah dia dimasuki pencuri, barang dia dan barang orang sekali habis semua sekali. Tukang gadai itu tak wajib ganti. Oh, ini barang orang? Tidak, saya pegangnya dengan amanah, memang dengan izin dia, dan ini berlaku bukan atas barang dia, barang saya juga sama. Jadi dia tak wajib ganti. Habislah barang tu, nasiblah. Dalam Islam begitu, sebab tangannya tangan amanah. Dengan syarat dia tak cuai. Kalau dia cuai, tak ada ganti. Mesti ganti kalau dia cuai. Dan kita tahu dia cuai, itu dengan penyelidikan lah, dengan penyelidikan. Ditaruh barang tu bukan pada tempatnya, itu cuai. Atau dia, katalah orang tu menerima gadai, katalah orang perempuan menerima gadai, barang gadai itu tak boleh pakai, disimpan. Dia pakai, dia kena lompat tengah jalan, betul apa pakai? Ini tak boleh pakai, ini simpan amanah saja ni. Di situ dia kena ganti. Itu cuai maknanya. Atau dia menggunakan tanpa hak.
Dan begitulah seterusnya. Nanti bab pinjam meminjam pun begitu juga. Kita pinjam barang orang, ya, kita gunakan barang tu. Kemudian barang tu rosak dengan sebab penggunaan kita, yang kita tak ada cuai apa-apa. Yang mana kalau tuan punyanya menggunakan tu pun rosak juga dia macam itu. Tak ganti, tak ganti. Tapi kalau kita cuai, ganti. Itu dinamakan tangan amanah, ya. Tetapi apa saja barang yang kita ambil bukan dengan izin, rosak, kita kena ganti. Sebab saya tak izinkan dia. Ya. Dia ambil dengan jalan tipu ke, dengan jalan rompak ke, dengan jalan apa ke. Rosak barang tu, dia kena ganti. Tak ada izin. Soal merompak lain, soal ganti barang lain. Ya. Itu dalam Islam dikatakan begitu, ya. Kalau kita tengok ni sistem insurans ni, kita dah masuk insurans kan? Kalau apa-apa hal berlaku dengan kita, nanti dia bayar sekian. Apakah dia bayar begitu saja? Berlaku satu, katalah kita insurans kat kedai kita, terbakar, dia bayar terus kah? Tidak, dia sendiri dulu kan? Macam mana terbakarnya, macam boleh terbakar. Ada loophole saja yang dia boleh masuk, dia kata ini tak bayar. Itu cara dia lah. Dia cari jalan tu. Ada kecuaian kita, atau ada sengaja bakar, ya, nakkan insurans. Tapi kalau tak dapat jalan, dah terang perkara tu terbakar apa semua, dia kasihlah. Tapi dari segi insurans ni memanglah dia dah buat perkiraan lah, berapalah yang terbakar, berapalah yang berlaku, tapi ni duit tiap-tiap bulan dia akan dapat tiap. Ya bukan? Itu dari segi calculation perniagaan tu memang mereka tu pakar-pakar, tahu mereka. Oleh sebab itu mereka boleh janji 100,000, 200,000, kalau kena ini, kalau sakit ni 50,000, kalau sakit ni 100,000, boleh bayar itu, boleh bayar ini. Memang janji-janji, ya. Tapi bila sudah kena betul-betul, susah nak dapat. Yang ketiga, barang gadaian tidak boleh diambil selagi belum dijelaskan ke semua hutang. Jadi kalau dia bayar sikit-sikit hutangnya, barang tu mesti ada. Sampai habis hutang sekali baru kasih balik. Ini macam sistem bank sekarang. Kalau bayar hutang, tapi belum habis, grant tak boleh dapat. Grant bank pegang sampai habis. Yang bergadai boleh menggunakan barangnya dengan izin yang memegang gadai. Begitu pula sebaliknya dengan izin yang punya barang. Jadi dia gadaikan barang tu. Yang menerima gadai kata saya nak gunakan barang. Kalau yang punya barang tu kata boleh, boleh. Dan begitu juga sebaliknya, saya gadai barang ini tapi ada masa-masa saya nak gunakan. Kalau saya diizinkan boleh, tak apa, awak bila awak nak pakai awak ambil. Boleh. Tapi tanpa izin tak boleh. Kalau dia bilang tidak, ini gadai saya simpan, tak boleh, awak tak boleh gunakan. Tapi kalau ada izin dari dia boleh. Dua-dua pihak. Jika barang yang digadai itu perlu belanja, umpama abdi, ini zaman dulu lah, tapi saya bawakan contoh sekarang ni. Dia gadaikan hamba dia. Hamba nak dikasih makan. Ya tak? Bukan gadai begitu saja. Dan binatang ternakan yang digadaikan kambing atau sebagainya pada dia. Maka belanjanya ditanggung oleh yang punya barang. Yang berhutang tu tanggung. Ni hamba kau yang kau gadai pada aku nak kasih makan, kau bayar. Ya. Kalau saya bayar, dah kira macam riba. Ya tak? Saya pegang gadai, saya pula kena bayar, awak untung lah. Ya. Dapat duit, dapat lagi tambah bayar makan hamba awak ni yang gadai ni tadi, tak boleh. Ya. Maka belanja ditanggung oleh yang punya barang, melainkan jika diizinkan mengambil faedah. Umpama susu daripada binatang ternak, maka wajiblah si pemegang gadai memberi makannya. Jadi yang punya barang, saya gadai ini kambing atau lembu pada awak, awak boleh ambil susu, tapi awak kasih makan dia. Jadi berbela. Ya. Itu dalam Islam begitu. Jangan makan hak orang lebih daripada apa yang diizinkan. Ya. Saya makan, saya ambil susu dia, tapi saya kasih makan. Oleh sebab itu, dalam hal-hal perniagaan ini tidak membahayakan mana-mana pihak, ya. Masing-masing ambil hak dia.
Apabila sampai masa penunaian hutang tetapi tidak dijelaskan oleh orang yang berhutang, orang yang menghutangkan boleh menjual barang gadaian itu untuk mengambil hutangnya. Jadi kita punya istilah sendiri di sini, yang berhutang yakni orang yang pinjam sesuatu, yang menghutangkan orang yang menerima gadai itulah yang memberi pinjam, ya. Sebab di sini saya tak pakai pinjam. Pinjam duit ni dari segi istilah agama tak tepat. Pinjam duit, ya, tak tepat dari segi istilah agama, tetapi dipakai sekarang. Kenapa tak tepat? Sebab dari segi Islam, pinjam itu ada bab lain, namanya ariyah. Pinjam, ya, ariyah akan datang bab. Jadi kalau kita kata pinjam, pinjam tu barangnya tak boleh hilang, tak boleh rosak, tak boleh apa. Awak pinjam cermin mata, ini boleh. Kemudian awak balikkan cermin mata ni juga. Itu pinjam. Pinjam kereta, pinjam apa. Tapi kalau pinjam duit, awak ambil saja duit yang awak pinjam tu, simpan. Lepas setahun kasih balik. Duit itu dulu. Ini bukan begitulah, ini pinjam ni bukan pinjam. Kalau kita nak pakai ni duit, itu hutang namanya, hutang. Bukan pinjam. Tetapi dalam bahasa Melayu kita biasa, hatta pinjam beras pun kan. Pinjam beras. Macam mana pinjam beras ni? Hutang, beras tu hutang. Awak ambil beras ni, awak gunakan. Nanti bayar balik dengan beras lain. Kalau pinjam mesti beras tu juga. Mana pula nak bayar dengan beras tu? Beras tu dah dimakan. Itu namanya hutang. Bukan pinjam, ya. Jika harga yang didapati dari penjualan itu lebih dari hutang, wajib dikembalikan yang lebih itu kepada orang yang berhutang. Dia hutang 1,000. Cakarannya ada. Dia kata saya sudah tak boleh bayar hutang saya. Kena jual ini. Ya, dijual. Dapat 1,000. Padahal hutangnya tak sampai 1,000 misalnya. Tidak. Dijual lebih dari 1,000. Hutang dia 1,000. Dijual lebih dari 1,000. Yang lebih kasih balik pada dia. Tak boleh kata awak dah gadai ini barang, itu saya punya suka berapa saya jual, saya punya dapat semua. Tak boleh, riba. Ini yang sekarang ini, gadai sekarang ni begitulah kan. Yang pertama kita pinjam 100. Barang yang kita nak gadaikan sudah semestinya lebih dari harga 100. Terang. Dan dia jual mungkin lebih daripada itu lagi, semua dia punya, kita dah habis kita. Tak ada apa-apa dengan kita lagi. Dan kalau kurang, yang menghutangkan boleh menuntut kepada yang berhutang. Saya jual barang awak, saya dapat 800 saja, awak lagi hutang sama saya 200, kena bayar. Kalau kita kira dah habis hutang, ya, sudah saya tak boleh bayar lagi. Kalau yang punya hutang tu reda, kalau dia tak reda, awak tak bayar dunia, bayar akhirat, tak boleh habis, ini hutang tak boleh habis. Maknanya awak mesti menanggung hutang lagi. Itu gadai. Kemudian kita masuk dalam bab al-qard. Ini bab hutang, ya. Bab menghutangkan orang, al-qard. Asal makna al-qard itu dari segi bahasanya memotong. Qarada yaqridu, memotong atau menggunting. Itu asal maknanya dalam istilah bahasa. Ya. Kalau tengok buku bahasa atau tengok kamus Arab, tengok kataan qarada, awak akan diberitahu menggunting, memotong. Itu makna bahasa. Tapi makna istilah nanti akan datang. Ya, kenapa pula dipakai perkataan ini untuk hutang? Kerana orang yang berhutang itu akan memotong sedikit daripada hartanya untuk diberikan kepada yang ingin berhutang. Dan orang yang berhutang pula akan memotong sedikit daripada hartanya untuk membayarnya kembali. Itu asal. Jadi dipinjam perkataan tu. Ya. Saya ada duit lebih, saya kasih awak sikit, pinjam hutang. Itu qard. Dia ada dua, ya. Ada qard, ada qirat. Ini qard, hutang. Qirat itu lagi satu istilah, itu mudharabah. Sekarang istilah-istilah ini sudah popular. Mudharabah ni popular. Hatta orang asing pun dah tahu mudharabah. Sebab Islam menggunakan perkataan mudharabah. Dan dalam kita bicara Islam, mudharabah ni ada. Mudharabah dan qirat. Mudharabah tu macam mana atau qirat tu? Kita ada wang, kita beri modal kepada satu orang untuk berniaga. Untung bagi dua.
Atau apa perjanjian macam mana nak bagi, bagilah ikut perjanjian awak. Ini ada, itu nanti bab qirat atau mudharabah. Tapi sekarang bab qard, ada beza antara qard dengan qirat, ya. Arti al-qard atau menghutangkan pada istilah syarak ialah memberi sesuatu harta kepada seseorang dengan lafaz menghutangkan untuk dipulangkan balik gantinya. Kalau diberi barang itu untuk dipulangkan balik barang itu namanya pinjam. Tapi hutang dipulang balik barangnya. Jadi semua ada istilah ni, semua ada dia punya apa? Dia punya lafaz. Aku hutangkan kau sekian-sekian. Dengan dikembalikan nanti bila sampai masanya. Tapi aku hutangkan kau sekian-sekian, aku hutangkan kau $1,000, kau kembalikan nanti 1,200, riba. Riba. Sebut dalam akad. Sebab itu ada ulama mengatakan kalau dalam akad tak ada sebut, cuma dia bayar lebih saja, tak ada mengapa. Tanpa syarat, pulang pada dia. Ini yang jadi masalah sekarang. Kita simpan duit dalam bank, ya. Kita simpan. Hadiah, simpan. Habis macam mana orang simpan ni boleh dapat untung? Kalau simpan dalam lemari kat rumah ada untung? Tak ada kan? Boleh rosak lagi, makan aneh-aneh habis. Ya. Tapi simpan dalam bank untung. Apa untungnya? Itu sebab Allah mengatakan riba. Pasal awak simpan. Oh, orang kata dia meniagakan duit kita, dia untung. Dia kasih kita sikit untung dia. Awak bila berakad, awak tak bilang meniaga. Awak bilang simpan. Ya tak? Simpan. Tapi kita kata simpan duit sebenarnya. Deposit ni sebagai pertaruhan kita atau apa, ya. Jadi itu semua istilah kena dijaga. Kita simpan. Ada orang kata awak simpan, bank gunakan, dia dapat untung, dia bayar sikit pada awak. Saya tidak akan meniaga. Itu kalau akan meniaga betul. Sebab itu beza ya antara simpan duit dengan saham. Beza. Saham tak ada masalah. Awak beli saham tu memang nak meniaga, nak cari untung. Tapi bank awak simpan duit untuk simpan. Kira-kira kalau bank bankrupt, awak minta duit awak balik. Tapi saham, kalau saham jatuhlah nasib awak. Ya tak? Habis. Itu meniaga. Jadi saham tak ada apa masalah. Banyak orang takut-takut lagi tentang saham. Asal saham benda yang halal. Jangan saham benda yang haram. Benda yang halal. Apa-apa perniagaan yang halal, awak masuk saham, nak beli saham, dia tak ada masalah. Boleh untuk awak nak jual saham, spekulat saham, tak ada masalah apa-apa dalam Islam. Tidak ada masalah. Itu perniagaan. Cuma yang tak boleh apa? Perniagaan wang misalnya. Perniagaan wang ada masalah. Pasal tukar wang dengan wang tu ada syarat-syaratnya, macam kita bincangkan riba. Jadi ni kita simpan duit, kita tak ada akad apa-apa dan sebenarnya kita simpan saja. Dapat untung apa macam. Ada orang kata saya tidak akad dengan dia, saya tidak syarat, saya tak minta, dia kasih. Dia kasih, saya ambil. Senang saya jawab. Saya tak syarat. Oh, dia orang bilang bank ada syarat. Dia yang syaratkan tadi dia, bukan saya syaratkan. Bukan saya kata ini saya kasih awak. Sebab bank ni dikira apa? Kita letak dalam bank tu macam mengutangkan bank lah. Ya. Ya tak? Kita taruh duit untuk dia berniaga, kita hutangkan dia. Saya tak bilang dengan dia saya letak ini wang dalam bank awak untuk awak berniaga kerana bayar lebih. Tak ada, saya tak cakap pun. Ini orang yang bertaklid tentang bolehnya interest, tentang bolehnya faedah. Saya tak ada syarat apa-apa. Yang tak boleh itu kalau ada syarat.
Cuma ada orang mengatakan syarat dah ada, awak dah sign kat situ. Cuma syarat tak berlafaz. Kalau tak berlafaz tu kinayah sajalah. Kinayah tu maknanya sindiran, bukan sharih, bukan terang-terang. Jadi banyak perbincangan tentang faedah bank. Oleh sebab itu ada ulama mengharuskan, ulama memakruhkan. Ya, banyak ulama kita kata makruh, tidak haram, tapi tak baguslah. Sebab ini bank ada melibatkan diri dalam macam-macam hal. Ya, tapi tentang simpan duit tak ada masalah. Ya, simpan duit dalam bank tak ada masalah. Bermuamalah dengan bank tak ada masalah. Ada orang strict, ya, tak boleh muamalah dengan bank pun tak boleh, tidak apa-apa. Sebab dalam Islam kita dikatakan boleh bermuamalah dengan orang yang harta banyaknya haram. Macam Yahudi tadi, ya. Yahudi ni makan riba banyak. Ya tak? Dah macam-macam dia berjaga, tapi Nabi boleh gadaikan barang sama. Itu dalilnya tu. Digadaikannya baju dia pada orang Yahudi, dia ambilnya duit orang Yahudi untuk muamalah. Jadi bermuamalah dengan orang kafir dan hartanya banyak yang haram boleh, tak ada apa-apa. Tapi muamalah kita dengan dia tu mesti halal. Jangan haram. Ini ada orang takut, ya. Kita ada rumah, kita sewakan dengan orang kafir. Orang kafir nyembah berhala dalam rumah kita. Ini rumah kita, kita sewa dengan dia. Yang nyembah berhala, yang taruh cross, orang kafir. Ya. Kalau kita sewakan rumah kita pada dia untuk dia tinggal, kemudian dia buat hal dalam rumah tu, dia punya pasal, tak ada kena-mengena dengan kita. Kena-mengena kita. Dia buat maksiat dalam rumah ke apa. Tetapi kalau kita sewakan rumah kita dengan dia, dijadikannya rumah maksiat, itu kita boleh tahan. Malahan dari segi undang-undang pun kita boleh tahan. Ya tak? Dia tak boleh tukar apa kita kata hak menggunakan apa, ini benda tu digunakan untuk apa. Tak boleh, kita boleh tahan. Tapi kalau kita sewakan orang kafir, dia buat, dia tu dia punya pasal. Kita dapat sewa tu memang rumah kita disewa untuk tinggal. Dia memang tinggal kat situ. Tapi kalau kita tahu ini dia kata saya nak sewa rumah ni, saya nak buat rumah maksiat, ataupun saya nak jadikan temple, ya, ataupun saya nak jadikan apa kedai arak, itu kita boleh tahan. Saya tak mau. Tapi kita tanya dia, awak nak sewa rumah ni apa? Saya nak tinggal dia. Boleh, tak ada masalah. Kemudian dia buat hal dia tu, terserah. Ada satu masalah lagi, ada juga orang timbulkan. Dia pakai ini maid, ini kafe, ya, orang Filipin ke orang apa yang Kristian. Dekat bilik dia taruh cross, tempat semayang. Dia nak semayang juga. Kita semayang Islam, dia semayang kat bilik dia sebayang cara itu. Ada orang menimbulkan masalah, ya. Itu ada sikit masalah. Kalau kita tahu dia itu kafe, kemudian dia tidak menjaga soal orang kafe ini, kadang-kadang bukan soal apa saja. Mungkin dia makan barang yang haram untuk dia pula, ya tak? Kemudian dia buat hal-hal dia dekat situ, kita bertanggungjawab lah. Jadi kita buat apa, ambil yang kafir, ambil yang Islam, ya tak? Begitu juga sebaliknya, orang Islam jadi maid pada orang kafir, disuruh apa, buat itu, buat ini yang kafir ni tadi, misalnya benda yang haram tu. Kemudian dia kata saya tak mau buat macam ni. Kenapa awak pergi ambil majikan ni? Awak syaratkan saya mau majikan Islam. Tapi kalau dah dapat majikan yang kafir ni, dia suruh awak dari segi undang-undang, awak mesti patuh kan, dia bayar gaji pada. Jadi kan berdosa kan. Kalau awak ada pilihan berdosa, buat apa awak pergi kat sini? Tapi kalau ada yang tertipu misalnya, ya, ada yang tak diberitahu dulu apa semua. Tapi sekarang alhamdulillah semua dah clear. Cuma mereka ni bila kena nanti mereka bertanya. Jadi ini semua dalam bab halal haram, ya. Itu yang saya nak cakap tadi. Kita bermuamalah dengan orang yang banyak hartanya haram boleh, ya. Tapi yang banyaknya haram, tapi ada halal. Jangan semuanya haram. Kalau semuanya haram tak boleh. Itu pun kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, dia punya hasil semua haram. Habis dia datang beli barang kat kita. Kalau kita tak tanya dia, kau punya hasil haram ke halal? Kata, apa nak buat? Dia beli, kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu dia punya hasil semua haram, kita boleh elakkan, ya. Tak mau jual dengan dia. Tapi kalau ada super halal, tak apa. Ya, banyak masalah timbul sekarang. Saya nak cakap soal bank tadi. Kita muamalah dengan bank, ya tak? Kita
pinjam duit kita apa semua sekali, atau kita taruh duit kita, katalah kita tak ada pinjam, taruh duit, simpan duit. Pasal apa tempat yang selamat untuk simpan duit sekarang, bank ataupun POSB dan sebagainya, tak boleh simpan kat rumah. Orang yang ada duit banyak kan, simpan dalam bank, dan simpan kat rumah ni pun jadi masalah bagi kita, susah dalam bank kita simpan. Tak ambil bunga dia. Ada orang timbulkan masalah, kau dah tolong bank ni semua, aku tak ada niat nak menolong apa-apa, aku punya tujuan, aku nak simpan, dia tolong simpan. Dah. Itu dia perniagakan, itu pulang pada dia. Interest dapat, terpulang. Apa nak buat dengan interest? Awak warak dan awak pegang hukum yang interest haram, ambil itu interest. Ambil. Nak buat bagaimana? Kasih Baitul Mal. Beri pada Baitul Mal. Baitul Mal. Masuk Baitul Mal, halal. Ada juga orang kata ini Baitul Mal tempat celup duit apa? Ya. Duit haram jadi apa? Jadi halal. Ya. Bukan begitu. Sebab dalam Islam yang dikatakan halal tu kalau barang tu awak punya. Kalau barang itu awak punya. Dari segi undang-undang, interest awak punya. Undang-undang. Dapat hasilnya daripada wang awak. Tapi dari segi Islam, oleh sebab dia ini datang dengan jalan haram, itu wang awak tak ada hak ambil. Bukan awak punya. Baik, kalau bukan awak punya, siapa punya? Manager bank punya. Manager bank boleh ambil. Oh, dia ni tak nak aku ambil. Kena tangkap dia, kena buat kerja semua sekali, kena main-main. Ya? Dia tak boleh ambil. Dan tak ada siapa boleh ambil. Itu dinamakan barang yang tidak bertuan lagi. Unclaimed. Dia yang berhak claim tapi dia tak nak. Orang lain tak boleh claim. Yang tak tuan. Yang undang-undang kata kau tuannya, tapi aku dari segi syarak, aku punya agama mengatakan bukan tuan. Mana nak bawa duit? Nak bakar ke? Tak boleh, haram. Sebab barang yang mesti boleh digunakan tak boleh disisiakan. Dalam Islam, Baitul Mal. Kalau dalam undang-undang, kalau dalam peraturan dunia, negara-negara ini semua public trustee. Semua unclaimed masuk public trustee. Jadi hak orang ramai. Islam masuk Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ni yang punya semua harta yang tidak dituntut orang dari segi hukum syarak. Jadi siapa punya? Orang ramai punya. Bagi semua orang, bukan satu orang. Masuk Baitul Mal. Baitul Mal digunakanlah untuk apa saja. Siapa yang mengendalikan Baitul Mal? Ketua orang Islam. Pulang pada dia. Siapa yang kamu dah percaya sebagai ketua? Itu masuk Baitul Mal. Ada orang fikir masuk Baitul Mal ni dia rugi. Padahal dia tak rugi. Dia untung pasal apa? Dia sudah menyebabkan pertolongan kepada kaum muslimin dengan jalan yang sah, dengan jalan yang sahih. Tapi arak misalnya, kita dapat arak, kita jual, kita ambil duitnya masuk Baitul Mal. Salah. Salah. Sebab arak itu memang haram. Kena buang itu arak. Tak boleh. Tapi kebetulan satu orang tu dah jual. Perbuatan menjual itu mula-mulanya haram, bukan arak tak boleh jual. Dia buang. Tapi dia dah jual, dah dapat duit. Orang bilang kau tak boleh jual tau. Tapi aku dah jual, macam ni duit ada mana? Masuk Baitul Mal. Sekarang masuk. Bukan dari mula lagi dijualnya untuk masuk Baitul Mal. Dia sudah terjual tapi tak tahu apa nak jual sekarang. Sama juga. Hukum main loteri apa? Loteri haram kan? Satu orang tu dia dah tikam loteri. Kena. Lepas itu orang bilang, kau haram, kau tak tahu kami, haram ke aku tak tahu kami kata halal. Misalnya lah, katalah orang baru masuk Islam. Ya. Dah kena pula. Apa nak buat sekarang? Baitul Mal. Baitul Mal. Tapi kalau ada orang dia kata aku nak tikam loteri, kena aku masuk Baitul Mal. Dosa apa? Sebab tikam loteri itu sudah haram. Dosa. Walaupun untuk niat masuk Baitul Mal. Kadang-kadang dah kena berubah pula niat. Bebek Baitul Mal dah
Lupa Baitul Mal sekali kau dah kenal. Ya. Jadi Baitul Mal ini untuk kita fahamkan. Baitul Mal tempat harta yang siapa-siapa tak ada kelip. Seorang Islam mati tak ada waris. Baitul Mal waris. Orang Islam semua sekali waris. Ya. Seorang meninggal dunia, warisnya tak menghabiskan harta. Ya. Katalah seorang meninggal dunia, ada seorang anak perempuan, ada seorang isteri. Lain waris semua tak ada. Isteri, anak perempuan. Anak perempuan dapat separuh harta. Isteri dapat 1/8 kerana ada anak. 1/8. Tak habis hartanya, ada lebih lagi. Baitul Mal. Jadi warisnya siapa tahu? Orang Islam semua sekali waris dia. Jadi Baitul Mal ni waris bagi orang yang tak waris, yang tak ada waris. Itu fungsi Baitul Mal. Jangan disalahfahamkan Baitul Mal ni, maknanya untuk. Jadi interest ni kalau kita tak ambil, dia terbiar simpan. Dan ada kemungkinan peraturan, dan ini memang sudah benar lah, kata di peraturan bila dah sampai masa tak ada orang claim ni interest, dia masukkan untuk kebajikan. Dan tentunya yang punya bank ni semua ada kebajikan-kebajikannya yang tersendiri, bukan? Atau ada agama-agama ni yang lain dia beri, padahal ini melalui kita ambil masuk Baitul Mal. Sebab kita tak mahu dia salah gunakan pula. Dan kita ada right ini, ada hak untuk membawa ke Baitul Mal. Itu satu. Itu yang paling selamat lah. Awak tak terlibat lah dengan apa perkara. Fatwa yang kedua pula, kalau awak nak gunakan, awak kata saya ni banyak kena cukai itu, cukai ini, yang tak munasabah punya cukai pun saya kena, income tax kena lah, itulah inilah, saya nak bayar, interest bayar. Ada ulama fatwakan boleh dibayar dengan interest ni. Kata orang Arab, fulus iblis li syaitan. Ya, dia kata duit iblis ni kasih kepada syaitan. Jangan ambil. Bayarkan. Boleh, ada fatwa. Jangan makan. Jangan pakai. Dan jangan gunakan untuk apa personal law. Tapi untuk bersedekah boleh tidak? Ada ulama bincangkan untuk bersedekah. Tidak semua kata boleh. Sebahagian ulama kata boleh. Tapi ada ulama kata tak boleh. Sebab awak punya tujuan bersedekah tidak akan pahala. Awak tak boleh dapat pahala dari benda yang haram. Kalau awak nak pahala, sedekah dari benda yang halal. Sebab Allah Ta'ala kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapati kebajikan melainkan kamu belanjakan sesuatu yang kamu cintai. Yang kamu suka untuk diri kamu, itu kamu sedekahkan. Dia jangan disedekahkan. Dan mungkin juga orang yang minta sedekah pada kamu itu tak mau yang haram. Dia nak yang halal. Jadi ada perbincangan tentang sedekah, ataupun tentang masjid dan sebagainya. Tapi bila dah masuk Baitul Mal, tak ada masalah lagi. Masuk Baitul Mal, orang minta sedekah pun kita boleh kasih, masjid pun kita boleh kasih, nak buat apa pun boleh kasih. Tapi ini personal awak nak kasih. Oleh sebab itu, jalan selamat pergi Baitul Mal. Tapi ada orang tak nak masuk Baitul Mal, dia nak sedekah. Kalau awak nak pahala dari sedekah, mesti yang halal. Sebab Allah Ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib. Itu fatwa yang kedua. Digunakan pada perkara-perkara yang bukan makan pakai. Fatwa yang ketiga, boleh gunakan. Macam boleh gunakan? Tak masuk dalam syarat akad, semua tak ada, dia kasih, awak tak minta. Dah lah, inilah tadi kita boleh cakap tadi kan. Itu tempat bertanggungjawab sendiri lah. Ya, saya tidak mau fatwakan, tapi itu pulang kepada Allah. Ya, ada yang berpendapat dipakai. Wallahu a'lam. Itu bahagian apa? Bahagian akad hutang tadi ya. Memberi sesuatu harta kepada seseorang dengan lafaz menghutangkan untuk dipulangkan balik pada ganti. Hukum menghutangkan orang yang memerlukan dan berhajat adalah sunnah, dapat pahala. Malahan katanya pahala menghutangkan lebih daripada memberi sedekah. Kenapa? Kerana memberi sedekah tu barangkali masa awak beri itu orang tu tak perlu. Tapi kalau orang datang nak meminjam, nak berhutang, dia perlu. Jadi memberi dia ketika keperluannya itu lebih afdal. Maksud dia perlu. Dia perlu.
katanya darjat pahala mengutangkan daripada pahala bersedekah 18. Kalau pahala sedekah 10, pahala mengutangkan 18. Itu Nabi nampak tertulis dalam di atas pintu syurga juga, katanya dalam Isra' dan Mi'raj ada ceritanya, ya. Sunnah. Dengan syarat jika dia sanggup membayar hutangnya. Kita tahu ini orang boleh bayar hutang. Kalau dia tidak sanggup membayarnya adalah haram hukumnya. Kita beri dia hutang kerana memberatkan dia di dunia, di dalam kubur dan di akhirat. Kalau orang yang berhutang dia tak sanggup bayar hutang, kemudian kita kasih hutang dengan dia, dia susah. Dia susah. Jadi kita jangan menyusahkan dia. Dia datang nak pinjam dengan saya. Kita tahu dia ni tak boleh bayar hutang. Jangan kasih dia hutang. Tapi bukan tak tolong dia, kasihlah dia, derma saja. Awak tu saya pinjam lah, awak ambil saja. Ini yang saya sanggup kasih pada awak. Pasal ada orang setengahnya dia nak minta begitu, takut orang tak kasih, dia kata saya nak hutang lah, padahal dia memang tak boleh bayar. Banyak orang gitu, ya. Dia datang nak berhutang kita, dia cakap berhutang tapi dia tak bayar, dah banyak hutang dia tak bayar, ya. Tapi nak berhutang lagi, tak boleh. Haram mau kasih kau hutang, menyusahkan kau. Tapi kita tak boleh biarkan dia. Kita kasih jalan, kita kasih sedekah pada dia, kasih zakat pada dia. Dan orang yang berhutang, nanti ada hadis-hadis yang saya akan bawakan banyak, saya belum susun lagi berkenaan dengan berhutang, ya. Apa yang saya cakap tadi, orang yang berhutang itu, ya, kalau dia niat masa dia berhutang dia memang tak nak bayar, hukumnya haram. Dari masa itu dia ambil hukum haram. Dia tahu ini orang kalau aku pinjam dia boleh kasih, tapi niat dia tak nak bayar. Dari mula lagi memang tak ada pembayarnya pada dia, haram. Sebab Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Itu nanti ada hadis yang akan bawakan di akhir. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil hak orang dengan niat nak menunaikannya, nanti Allah Ta'ala tunaikan baginya. Jadi maknanya dia pinjam harta orang itu dengan niat memang nak bayar balik harta orang itu dengan ikhlas hati, dia nak cari pembayarnya, Allah Ta'ala tolong dia akan dapat bayar. Adalah cakarannya kan, insyaAllah saya akan bayar dengan cara sekian, Allah Ta'ala tolong. Tapi siapa yang mengambil harta orang memang nak merosakkan harta itu, dirosakkan oleh Allah. Maknanya kalau dia niat memang tak nak bayar, tak dapat dia bayar, tangguh sampai akhirat. Itu. Jadi itu prinsip dasar kita, itu nasihat kepada orang yang nak berhutang. Kalau tak perlu berhutang, jangan berhutang. Ada hadis-hadis banyak. Dan orang yang perlu berhutang, dia berhutang dengan satu orang dan orang tu ikhlas hati itu beri pahala besar. Ini sekarang ni kenapa kita tak boleh hutang-hutang dengan orang lagi? Pasal kebanyakan orang bila hutang dia tak boleh bayar lagi. Dan bila nak bayar tu punya berat, ya, penyakit ni hutang ni. Baik-baik kita dengan dia berkawan, lepas dia hutang kita, dia musuh pula. Ini semua akibat kerana tak ada kejujuran, tak ada perikemanusiaan dan sebagainya. Itu kita kena jaga tu, jangan makan hak orang dengan jalan yang salah. Islam sangat menjaga ini dua perkara ya. Dalam muamalah kita, dalam transaction kita, dua perkara ni sangat dijaga Islam. Yang pertama, dalam penghalalan makan minum hak orang dan sebagainya, soal halal haram ini sangat dijaga. Sebab dia itu ada perkara ini ada hubungan dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan apa semua sekali, dan juga ada hubungan dengan orang lain. Tidak semua orang senang dimakan hak dia, ya tidak? Dia punya hak walau sikit pun. Nak minta penghalalan tu payah, ya, ini dijaga. Dan perkara yang kedua dijaga dalam bab nikah kahwin, supaya pernikahan itu betul-betul sah, supaya benih itu benih yang sah. Oleh sebab itu sangat dijaga dalam soal pernikahan, ya. Ulama mengambil berat supaya perkara-perkara itu biar sah betul, jangan tak sah, kerana ini berhubung dengan keturunan, dengan kebaikan hidup kita. Jadi dua perkara, pernikahan dan muamalah keuangan. Yang lain tu bukan tak berat, tapi ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tak ada hubungan dengan manusia antara awak dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Kalau dia tidak sanggup membayarnya adalah haram hukumnya kerana memberatkan dia dalam dunia, dalam kubur dan akhirat. Nanti saya akan terangkan apa akibatnya dalam dunia. Ada hadis-hadisnya, orang yang berhutang dalam dunia ni apa nanti kesusahan apa yang berlaku pada dia, bukan? Dan dalam kubur dan di akhirat ada dia punya hadis-hadis, ya. Saya tak terangkan sekarang, ini sekali lalu saya terangkan. Hadisnya saya akan bawakan insya-Allah taala. Bagi orang yang hendak berhutang itu adalah harus jika perlu. Orang yang nak berhutang tu harus. Maknanya kalau selagi dia tak berhutang lebih baik. Tapi kalau nak berhutang boleh, tak ada masalah. Jika perlu dan ada cakaran pembayarnya. Dia boleh bayar dari ini, dari sumber ini, dari sumber ini. Dia boleh bayar. Cuma sama ada dia nak bayar, kita nak bayar, itu pulang pada dia pula. Tapi pembayarnya ada. Dia sanggup boleh bayar. Jadi hutang yang diambil itu sesuai dengan kemampuan dia. Ada cakaran untuk dia bayar. Tapi kalau dia tahu ini ambil saya dulu, macam nak bayar? Itu nanti belakang kira. Tak boleh lah. Kau ambil hutang hak orang punya, orang kata belakang kira mana? Kau tahu macam mana kau nak cari? Ada juga orang kata tawakal ala Allah lah, Tuhan kan bagi rezeki. Ya betul, Tuhan bagi rezeki itu betul. Tapi dia ada sebab-sebabnya, awak kena fikirkan macam mana nak bayar. Ya. Sekarang awak nak pinjam bank, datang haja kat bank, boleh saya nak pinjam mana? Mana nak kasih? Dia mesti ada cakaran. Ada garantor, ada itu, ada ini, kan? Begitu juga hutang. Tapi ini kita tak minta awak garantor. Hutang sama kita tak ada lah, tak kisahlah, ambil lah. Tapi awak sendiri tahu saya boleh bayar, insya-Allah. Kalau awak tak boleh bayar, jangan ambil. Kalau awak tak boleh bayar, saya tak boleh bayar hutang, tapi saya perlu nak minta pertolongan dari awak. Ya, kita kasih pertolongan. Tetapi kalau orang yang nak mengutangkan itu dia tak kira, dia tahu dia ni tak bayar hutang, tapi suruh nak hutang, kasihlah dia hutang. Nanti kalau tak boleh bayar, aku maafkan. Bagus. Ada orang macam itu. Dia memang tak ada tuntut. Sebab ada setengah orang tu dia rasa nak minta tu malu. Tapi kalau berhutang tak sangat malulah. Kita bayar balik, kan tak bayar, padahal dia tak boleh bayar. Ya, kita pun dah tahu, kita kasih saja dia lah, masuk dalam kira-kira, ya. Ada satu orang cerita orang salihin dulu, ya. Dia suka menghutangkan orang. Ya. Siapa hutang dia tulis, siapa hutang dia tulis. Tapi orang ni tak pernah bayar tau. Yang tulis-tulis ni tu, ya. Habis dia fikir, aku ni orang pakai duit aku banyak, ya. Tak bayar. Akhir tulis nama dia. Aku berhutang sekian-sekian. Dia ambil duit dia belanja. Pasal dia logik dia tak nak belanja. Ya, tapi dia menghutangkan orang. Orang lain belanja kau ambil duit, kau belanja lah. Dia tahu nama dia. Sebulan berhutang sekian-sekian. Dia ambil, dia pakai. Sebab orang yang berhutang sebab tak bayar kan dia. Tapi kalau tak bayar, kalau hutang tetap hutang, ya, kalau dia tak bayar, kalau dia tak halalkan, dituntut sampai akhirat. Itu dia. Di akhirat nanti dia akan membayar hutang. Dan sana ada bayaran lain dari pahala? Tak ada. Bayar pahala. Pahala mahal. Ini jauh tak nampak pahala tu mahal. Kat sana nanti. Awak duit dunia semua tak laku. American dollars ke apa ke semua tak pakai. Mas dan dirak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta tak ada guna, anak tak ada guna. Tak ada pahala. Oleh sebab itu, oleh kerana itu, Islam tidak membenarkan awak mengambil untung dari hutang. Kerana hutang ada pembayarnya, sama ada di dunia atau di akhirat. Tak boleh ambil untung. Di dunia awak untung, awak mengutangkan orang di dunia untung. Itu namanya al-qardul hasan yang tanpa riba. Awak untung. Untungnya apa? Untung pahala. Bila awak utang kau dah dapat pahala. Dia tak bayar awak tuntut di akhirat, tu pahala lain. Pahala membayar hutang. Yang ini pahala hutangkan. Oleh sebab ada pahala, awak tak boleh ambil untung. Oleh sebab itu juga ulama mengatakan segala sistem riba sekarang ini menutup jalan kebajikan. Sekarang orang tak nak buat kebajikan. Pasal apa? Dia bilang kalau kita nak mengutangkan orang tu dapat kebajikan, kita hutangkan dia. Awak susah? Pergi bank. Pergi bank. Sana ada riba. Bank senang. Oleh sebab itu bila bank dah senang, orang pun tak mau kasih pinjam lagi. Buat apa nak pinjamkan orang? Bank senang kasih. Dia approve saja begitu awak ambil, tak ada orang tanya awak, tak ada siapa tanya, kau bayar saya sudah. Tak bayar dia ambil rumah kau habis.
Ya. Jadi orang nak buat kebajikan tak nak lagi. Kita nak tolong orang miskin, orang susah. Nanti ada orang yang kata, kenapa tak pergi ambil insurans? Insurans kan senang, semua dia insurkan awak tak payah minta sini sana. Dari satu segi bagus, tapi dari satu segi tak ada peluang buat kebajikan. Menutup pintu kebajikan. Orang nak cari pahala tak ada lagi. Semua pakai untung dunia ni semata-mata. Itu sistem dalam dunia sekarang ya. Jadi al-qabdul hasan itu pahalanya besar ya. Kalau tidak ada cakaran pembayarannya adalah haram. Sumber hukum yang berhubung dengan berhutang inilah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Jadi saya kira kita berhenti di sinilah, insyaallah nanti saya akan terangkan ya 2 minggu lagi tentang hadis-hadis ini. Ya, akan sambung lagi. Ada apa-apa nak tanya? Ya, saya. Hukum berhutang ya. Ke surat 18. Hari ini sampai kita kepada perenggan sumber hukum yang berhubung dengan berhutang ini ialah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Pertama ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, nanti Allah akan menggandakan balasan baginya dengan banyaknya, dan Allah yang menahan dan memberi, dan kepadanya kamu dikembalikan. Di sini saya ada bawakan beberapa ayat, yaitu yang menunjukkan bahawa kita disuruh menghutangkan Allah, ya. Tapi makna menghutangkan Allah itu yaitu kita berbelanja fi sabilillah, itu yang asalnya. Ya, maknanya kita belanjakan wang kita pada jalan perang sabil untuk menegakkan syariat Allah. Jadi seolah-olah kita menghutangkan Allah. Ini adalah dari segi kita kata psikologi manusia ni, yang mana dia selalu tak untung. Ya tidak? Jadi untuk meyakinkan dia tentang keuntungan itu, seolah-olah Allah meminjam dari dia. Nanti dibayar kemudian di akhirat dengan bayaran yang banyak, yang berlebih-lebihan. Jadi dipinjam, kata tuqridullah, kamu mengutangkan Allah. Padahal Allah Ta'ala tu kalau nak beri, memang Allah Ta'ala maha memberi, ya. Sama jugalah dengan firman Allah Ta'ala, in tansurullah, kalau kamu menolong Allah, yansurkum, nanti Allah Ta'ala menolong kamu. Jadi menolong Allah tu, adakah Allah Ta'ala berhajat pada pertolongan? Ya. Sedangkan Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, segala-galanya. Kita adalah hamba Allah. Tuhan jadikan kita. Dari segi tauhid, mustahil Allah berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Oleh sebab itu, dalam tauhid disebutkan, Allah tidak ada sebarang kepentingan pada makhluknya, dan Allah tidak mengambil faedah dari makhluk. Itu ciptaan Allah, semua kerana makhluk, bukan kerana Allah, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya. Kalau tak ada langit, tak ada bumi, tak ada bulan, tak ada matahari, tak ada manusia, tak ada malaikat, tak ada apa, Allah tetap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tapi Allah jadikan makhluk ini untuk makhluk mengenal pada Allah. Untuk makhluk mengenal pada Allah. Jadi
Maknanya Allah Maha Kaya, Maha Kuasa semua sekali. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat bukan untuk Allah tapi untuk kita. Bukan macam kita. Kita buat rumah pasal kita nak tinggal dalam rumah. Ya tak? Kita buat baju, kita nak pakai baju tu. Kita masak makanan pasal kita nak makan. Kita beli apa semua untuk kepentingan apa? Kita. Tapi Allah Ta'ala membuat bukan untuk kepentingan dia. Khalaqas samawat, dijadikan 7 petala langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat pada langit dan bumi. Kita berhajat. Jadi itu prinsip kita kena pegang tu. Itu dasar tauhid dia. Tuhan membuat sesuatu bukan kerana faedah yang diambil oleh Tuhan daripada sesuatu itu. Dan kita disuruh menyembah Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tidak mengambil faedah dari kita, tapi kita yang dapat faedah. Kita dapat ganjaran, kita dapat balasan, kita dapat kehidupan lebih baik dan sebagainya. Jadi ini menghutangkan Allah ni sebagai pinjamkan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata qardan hasanan, hutang yang baik. Qardan hasanan, hutang yang baik. Hutang yang tak baik itu macam mana? Hutang yang ada riba. Kalau menghutangkan orang ada riba tu, itu tak baik. Sebab itu sekarang kalau saudara baca dalam peraturan bank Islam atau takaful Islam atau apa ni semua, di situ ada satu bahagian dikatakan al-qardul hasan. Al-qardul hasan, pinjam yang baik tanpa bunga, tanpa interest, tanpa apa. Ya. Jadi ini saya sudah terangkan itu ya. Bank Islam tidak mengamalkan hutang. Yani bank Islam tidak meminjamkan wang pada awak, tidak. Tapi awak nak pinjam wang tu nak buat apa? Nak beli rumah, dia belikan rumah, kemudian dijual balik dengan awak dengan ada faedah. Nak beli kereta apa awak nak kasih tahu dia macam mana? Dia belikan kereta, jual dengan awak balik. Ada untung lah. Ada untung. Nanti ada orang, kalau orang bertanya, takkanlah bank Islam ni tak ada untung macam bank Tunai Hidup. Ya tak? Ini bank semua berdasarkan keuntungan yang dia dapat daripada orang-orang pelanggan. Jadi caranya macam ini. Maknanya dia tidak menghutangkan. Tidak dikata saya nak pinjam duit sekian-sekian untuk ini, untuk itu. Tak boleh. Bank Islam tak boleh begitu. Mana apa yang awak nak dibelikan kemudian dijual balik dengan awak. Ya? Dan kalau dia menghutangkan pun dia mesti al-qardul hasan. Ya? Jadi siapakah yang mau menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, nanti Allah akan menggandakan balasan baginya dengan banyaknya, dan Allah yang menahan dan memberi. Yang ini digandakan, ya, digandakan dengan banyaknya itu dalam banyak ayat Allah Ta'ala kata bahawa ganda itu lipat kali ganda. Malah dalam satu ayat Allah Ta'ala menegaskan dari satu biji misalnya sampai naik 700 biji. Ya tak? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan mereka yang membelanjakan harta mereka, yang infak, dinamakan infak, membelanjakan harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebiji benih yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 dahan. Ini macam padi. Sumbulah ini khasnya pada padi. Setiap padi itu ada dia punya apa? Dia punya ranting itu, bukan? Batang padi itu fi kulli menumbuhkan 7, yang sebiji ini menumbuhkan 7 dahan itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap sumbulah itu 100 biji. Jadi sebiji yang awak tanam 700 awak dapat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan menambah lagi bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas balasannya, pemberiannya. Alim, maha mengetahui. Jadi kalau kamu hendakkan balasan yang baik dari Allah semasa kamu membelanjakan harta fi sabilillah, semasa kamu berinfak atau sebagainya, kalau kamu hendakkan itu kebaikan,
kenalah kamu ikhlas lillahi ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengetahui, alim. Kamu belanja ni ikhlas ke? Tidak. Jadi tidak akan dapat pahala, mesti ada ikhlas. Sebab Allah Ta'ala tidak menerima sebarang amalan yang ada campur syirik, campur riak, campur kerana tujuan-tujuan keduniaan. Ya. Jadi sini yuqridullaha qardan hasanan. Dan Allah yang menahan dan menggandakan balasannya baginya. Dan di sini perlu kita perhatikan, ini contohnya dalam dunia sudah nampak pada kita ya, pemberian Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kurniaan Allah Ta'ala kepada kita itu banyak sekali. Banyak. Nikmat Allah Ta'ala pada kita banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu cuba nak menghitung nikmat Allah, kamu tak dapat nak hitung. Ini satu. Kemudian yang kedua, kita tengok pula dalam keadaan kita sekarang ini, kita tanam sebiji benih, kita tanam pokok ya. Pokok yang kita tanam tu, apa yang kita tanam? Biji dia. Ya tidak? Atau benih dia tu. Satu aja. Tapi tumbuh pokok. Adakah buahnya satu saja? Tidak. Buahnya banyak sekali. Dan adakah sekali ambil habis? Tidak. Kebanyakan pokok berapa kau nak ambil lah. Ambil. Sampailah pokok tu mati. Jadi sini kita nampak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba di dunia. Dan Allah Ta'ala menjadikan, menerangkan pada kita bahawa balasan akhirat jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi di situ perlu kita perhatikan dalam diri, pada iktikad dan kepercayaan kita dan juga pada keyakinan kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala itu bagi kita yang begitu luas. Siapa-siapa yang pak kereta berlawan dengan hala jalan ya, cuba, ini polis datang ni cuba yang sebelah belakang sana. Belah mana? Sini. Jadi jangan way itu salah. Cuba siapa-siapa punya kereta lagi. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ini 2-3 tempat ada sebut qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, nanti Allah menggandakan baginya dan untuknya pahala yang banyak. Ya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya sesungguhnya orang yang bersedekah, lelaki dan perempuan, dan menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, digandakan balasan bagi mereka. Nombor kereta SBL 1121R, SBB 7588L, SBU 5853M, SBK 1361U. Ini kereta-kereta semua diharap ya, memberi kerjasama untuk melicinkan perjalanan. Saya ulangi, SBL 1121R, SBQ 7588L, SBU 5853M, SBK 1361U. Sesungguhnya orang yang bersedekah, lelaki dan perempuan, dan menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, digandakan balasan bagi mereka dan bagi mereka pahala yang besar. Ayat seterusnya, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sekiranya kamu menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, Dia akan menggandakannya bagi kamu dan diampunkannya kamu, dan Allah membalas kebaikan lagi penyantun. Ya. Jadi sini diterangkan, in tuqridullah bermaksud jika kamu menghutangkan Allah, yang alim belanjakan harta kamu pada jalan Allah. Jadi ayat-ayat ini menerangkan pada kita supaya kita memberi bantuan pada jalan Allah dalam peperangan. Ini asal.
Ayat-ayat ini pada asalnya untuk tujuan peperangan, ya. Tetapi ada satu ayat di bawah itu orang yang bersedekah lelaki dan perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Bersedekah lelaki dan perempuan. Jadi maknanya termasuklah dalam bahagian ini juga bersedekah. Sekarang ni fi sabilillah, ya. Asal fi sabilillah ni perang sabilillah. Sebab itulah infak yang paling besar, perbelanjaan yang paling besar yang pernah dibelanjakan oleh sahabat-sahabat Nabi dalam menegakkan syariat Allah. Sekali lagi ditegaskan di sini, Allah Ta'ala kalau mau memberi kemenangan kepada umat Islam tanpa peperangan, ataupun menyebarkan Islam tanpa peperangan, boleh. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau nak memberi kemenangan kepada kaum muslimin tanpa sebarang syarat pun boleh. Ini semua sudah terang dalam tauhid. Dan Allah SWT firman dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, boleh dijadikannya manusia ni satu umat yang satu saja, yang ini muslimin semua. Boleh, bukan tak boleh. Tetapi ini peraturan yang Allah Ta'ala dah tetapkan dalam dunia, ya. Jadi Allah Ta'ala menetapkan dalam dunia bagi umat manusia ini mau berjuang untuk mendapatkan kelebihan akhirat. Oleh sebab itu ada perjuangan dalam peperangan, ya. Dan ada pembelanjaan yang digalakkan seorang itu membelanjakan, dan digesa seorang itu menolong pada fakir miskin, digesa seorang itu buat kebajikan dan sebagainya. Jadi ini semuanya adalah ganjaran yang adalah ujian kepada kita untuk mendapatkan pahala di akhirat, supaya kita dapat ganjaran yang baik di akhirat. Dan di sini juga menunjukkan kepatuhan kita dalam melawan hawa nafsu. Dalam melawan hawa nafsu. Yang sebenarnya nafsu manusia ini terhadap harta ini memang kuat sekali, ya. Semua orang sukakan harta. Sebab itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ini cintakan al-khair. Al-khair itu maknanya al-mal, harta. Khair, baik. Harta ni baik. Harta baik. Kalau dikendalikan atau dibelanjakan dengan baik. Dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebut harta ini khair, baik. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kamu apabila kamu sudah hampir meninggal dunia, kalau dia ada meninggalkan khairan, kalau dia ada meninggalkan khairan, intaraka khairan, kalau dia ada meninggalkan khairan, makna khairan di sini harta. Jadi apa yang diwajibkan atas dia? Al-wasiyah, yaitu membuat wasiat. Lil walidain, bagi kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat dan sebagainya. Ini ayat mula-mula suruh buat wasiat, pesan. Kalau aku meninggal kasih sekian, ya. Tapi ayat ini mansukh dengan ayat faraid, dia turun kemudian. Dibagikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Pasal apa? Manusia ni oleh sebab cintakan harta, bila dia bagi dia tak adil. Oleh sebab itu kata ulama, satu-satunya hukum yang detail dalam Quran diterangkan satu persatu hukum faraid. Kenapa? Kerana takut orang campur tangan. Bila manusia campur tangan, kecoh. Dia kasih dia ni banyak, dia kasih dia baik, dia ambil banyak, dia ambil sikit. Ini penyakit. Harta. Jadi harta ini memang penyakit kalau orang tu tak kendalikan dengan betul. InsyaAllah nanti bila sampai babnya kita akan terangkanlah dasar-dasar hukum faraid. InsyaAllah kita akan berikan dasar-dasar. Dan sekarang ni orang Islam ni pendeknya bila meninggal adalah sikit sebanyak faraid. Saya setiap hari terima soalan pasal faraid, ya. Ini CPF keluar ni bukan? Wah, ini faraid, ini faraid. Okay, baik, bagus. Jadi yang dikatakan di sini harta itu dinamakan khair, baik. Jadi Allah Ta'ala kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ni sukakan khair atau harta ni sangat suka. Sangat suka. Jadi kalau dia nak membelanjakan harta dia kena berjuang melawan hawa nafsu.
Keinginan nafsu itu untuk menyimpan harta, untuk tak nak memberi kepada orang lain dan sebagainya, itu memang kuat. Jadi kena lawan hawa nafsu. Dan perhatikan firman-firman Allah Ta'ala ini yang menggalakkan kamu memberi, tetapi Allah memberi ganjaran yang besar di akhirat. Ganjarannya apa? Di sana tak ada lagi wang, dirham, dinar, tak ada lagi. Sebab Al-Quran telah menerangkan yauma la yanfa'u malun